Korang pernah tak tahu botox atau nama perubatannya botulinum toxin boleh mencegah serangan ataupun merawat sakit migrain? Pernah tak tahu? Perawatan untuk migraine ada two big groups. Satu untuk menghentikan migraine attack iaitu ubat tahan sakit. Salah satu kumpulan ialah pencegahan. Kalau boleh jangan bagi attack datang balik. Untuk menghentikan migraine attack, selalunya saya akan bagi painkiller lah. Simple thing like Panadol atau ubat tahan sakit yang lebih kuat. Kadang-kadang pesakit memerlukan injection untuk kurangkan sakit pada waktu attack. Salah satu kumpulan lain ialah ubat untuk mencegah migraine supaya migraine attack tidak datang dengan kerap. Botox boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk mencegah atau mengurangkan attack, tapi jarang digunakan sebab ada banyak ubat lain yang lebih berkesan, lebih senang digunakan, more pleasant untuk pesakit. Selalunya guna botox as a last resort. Maksudnya pesakit dah cuba ubat oral, ubat injectable yang lain, masih tak ada kesan. Dr. Loh kata suntikan botox sesuai diberikan kepada pesakit yang dah cuba ubat makan tetapi kekuatan dan juga kekerapan sakit migrain dia tak berkurang juga. Jadi ada tak ubat lain yang berbentuk suntikan juga yang boleh mengurangkan kekuatan sakit migrain ataupun kekerapan serangan migrain itu? Ada juga ubat-ubat yang terbaru dalam beberapa tahun ni, ada ubat yang saya panggil injectable. Every month injection sebagai preventif, walaupun datang migraine attack, sakit tu tak sekuat sebelum dan slowly it will be back to baseline, then saya akan stop ubat pencegahan ini. Botox juga boleh digunakan tapi botox more painful. Satu rawatan yang sakit. Ubat injectable sekarang ni di Malaysia ada dua jenis yang saya gunakan di hospital ini. Injection medication untuk mengelakkan atau mengurangkan frekuensi migraine. Ubat yang ini senang digunakan. Pesakit hanya perlu datang ke klinik saya sebulan sekali untuk injection. Pesakit akan rasa migraine attack tu akan semakin kurang dari segi intensity dan frekuensi. Macam mana Dr. Loh pilih ubat mana yang sesuai untuk pesakit? Walaupun ada ubat yang sangat berkesan like injectable, senang digunakan, kurang kesan sampingan, akan start dengan ubat orang yang biasa dululah. Mainly because nowadays ubat yang baru-baru ni injection very expensive. Ubat-ubat yang oral pun selalunya akan berkesan juga. Tak semestinya saya akan pergi all the way to new medication like injectable. Can still try to find out migraine tu teruk atau tidak, baru we will decide which one to use. Ramai pesakit migrain yang hanya pergi ke klinik atau hospital untuk dapatkan rawatan bila kena serangan migrain tersebut, bila sakit tu datang, dan ramai yang tak ambil ubat untuk pencegahan. Apa nasihat Dr. Loh kepada pesakit sebegini? Untuk pesakit yang ada migraine, it's always good to see someone. Firstly, untuk kurangkan attack supaya migraine tidak mengganggu aktiviti harian atau kerja. Kedua, also to make sure tak ada penyakit-penyakit lain yang lebih serius. Kadang-kadang saya akan gunakan scan. All this can help to exclude major disease. Kepada sesiapa yang ada migrain ataupun kalau korang kenal orang yang ada migrain, ingat ada rawatan dan ada harapan untuk anda. Jadi kongsikan video ini dengan orang yang tersayang. Semoga sakit mereka ada harapan baru. Hai, saya Dr. Loh Peki. Saya consultant neurologist di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.